Senang. Tak sampai 5 minit dah proceed untuk payment dah. Okay, Assalamualaikum Akak. Nama siapa? Nama Mimi. Panggil Mimi je. Okay. Kak, macam mana Akak dapat tahu kita punya gift ni? Okay. Mimi start stalk nak cari goodies ni 3 bulan awal. So jumpa GPR ni through tak silap FB punya ads. So try contact semua apa semua booking. So okay lah, service dia balas on the spot, senang lah. Dari segi harga macam mana? Okay, dia cakap masa tu memang nak booking 200, ingatkan tak dapat harga yang murah. So dia terus bagi harga, quotation apa semua, terus proceed. Senang, tak sampai 5 minit dah proceed untuk payment dah. Okay, Akak pernah rasa ke macam mana kita So punya before this, office mate ada bagi untuk majlis dia. So macam benda ni okey lah untuk majlis wedding ke apa. So senang, wedding Mimi ke next pun nak try cari yang benda yang sama. Dia punya packaging dengan rasa macam mana? Sebab packaging dia dah cantik kan. So masa nak order tu tak fikir nak flavor apa sebab semua best. So cakap dengan dia nak mix flavor je, senang. Tak payah fikir apa-apa kan. So mix.